Assalamualaikum. Pada kali ini kita akan mempelajari bidang adab dengan tajuk Mari Beriadah. Sebelum itu, mari kita lihat pengertian beriadah. Riadah ialah gerak badan, senaman atau segala kegiatan yang dilakukan pada waktu lapang untuk menyihatkan badan seperti bersenam, bermain dan berekreasi. Megat, apa riadah yang Megat buat, Megat? Bersukan. 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 Yang Farid buat beriadah? Bersukan bola takraw. Bersukan bola takraw. Main badminton? Semua Seronok kita belajar hari ni ya. Alimu auladakum rimayata warukubal khail